Pernah tak anda terfikir cara beli gold bar 1 gram dan 1 kilogram adakah sama ataupun berbeza? Jawapannya sama sahaja. Di Public Gold, semua jenis emas boleh dibeli dengan dua cara yang utama. Yang pertama, anda boleh buat belian terus atau physical outright purchase. Contohnya, kalau anda ada lebih kurang RM500, anda boleh terus dapatkan gold bar 1 gram. Dan kalau anda ada sekitar RM500,000 pula, anda boleh terus beli gold bar 1 kilogram. Cara yang kedua, anda boleh menyimpan sedikit demi sedikit melalui akaun emas CAD Public Gold. Anda kumpul gram emas dalam akaun dan bila sudah cukup 1 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan gold bar 1 gram ke alaman anda. Sama juga untuk 1 kilogram, anda kumpul sehingga 1000 gram dan kemudian sistem akan keluarkan gold bar 1 kilogram untuk anda. Cuma ada sedikit perbezaan dari segi cara penerimaan. Untuk gold bar 1 gram, anda akan bayar kos penghantaran dan emas itu akan dipos terus dari kilang ke alamat anda secara pos berinsurans. Tapi untuk gold bar 1 kilogram, ia tidak boleh dipos. Anda perlu buat temu janji dan ambil sendiri di cawangan Public Gold yang terdekat dengan anda. Kalau anda nak mula simpan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet anda.